2 ekor kambing sehari, chef ni bagi tahu. Kalau tak cukup, dia tambah lagi lamb shoulder, dia kata. Buffet Ramadan yang boleh dikatakan terbaik dekat dalam negeri Melaka ni. Kali ni saya nak bagi voucher free untuk 3 pasangan. Cuba tulis kenapa nak berbuka dekat sini. Dekat sini ada lauk orang Melaka tau, masak lada ikan mayung. Unik kan? Rendang cili padi, daging salai, air asam, udang goreng kunyit, pucuk ubi tempoyak, sayur-sayuran. Macam-macam lagi adalah. Muzaffar Hotel ni antara salah satu hotel yang terima halal by JAKIM. Dia punya buffet Ramadan. Banyak sangat perbezaan antara buffet hotel lain dengan hotel ni tau. Kejap lagi saya tunjukkan apa bezanya buffet Ramadan dekat hotel lain dengan hotel ni. Saya cerita dulu pasal info makanan apa yang ada dekat sini dulu. Dekat sini lebih daripada 200 jenis makanan. Daripada makanan orang dewasa sampailah makanan kanak-kanak. Yang kios-kios pula semalam saya kira lebih daripada 10. InsyaAllah sangat berbaloi kalau berbuka puasa dekat sini. Ni saya nak tunjukkan apa lagi yang best dekat sini. Masuk je hotel tu nanti boleh nampak dia buat mini bazar. Macam-macam jualan ada jual sebelum masuk dewan makan. Sebelum berbuka puasa tu bolehlah raun-raun dekat depan ni dulu. Yang paling unik dekat sini siap ada kaunter kutipan zakat sampai pukul 9 malam. Lagi best dekat sini siap ada solat tarawih berjemaah. Setiap hari ada. Tak rugi berbuka puasa di Muzaffar Hotel. Satu lagi info, siapa yang berbuka puasa dekat hotel ni sebelum 28 hari bulan, harga still sama, RM78. Ikut harga early bird. Kena cepat. Okay, bye.